Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita try tengok teknik GBK. Okey, kalau kita tengok 4 hour untuk PPB ni kalau kita tengok daily masih lagi uptrend lah. Kalau 4 hour pun masih lagi dalam bullish area. Tapi 1 hour bullish area. Tapi PBB ni kalau nak entry, dia kena H1 ni kena ada momentum lah ke atas. Momentum ke atas. Dah confirm momentum, nanti boleh consider to entry lah di H1 ni. Dan ni pun nampak dah ada momentum up. Boleh observe untuk PBB, current price dia ialah RM11. Poin sen tengok. Untuk VS Tech pula, VS Tech for hour masih lagi bullish trend. 1 hour pun bullish, Mr. Momentum. M15 pun bullish. Menarik juga VS Tech ni, boleh observe. Cuma dia ada resistance dekat sini. Mungkin dia akan bermain di situ dulu sebelum meneruskan kenaikan lah. Okay. MNH LDG 4 hour masih lagi dalam bullish dan ada momentum. 1 hour pun bullish dan ada momentum. LDG pun ni kita boleh observe lah pada harga 2.19 ni. Okay, itu saja untuk teknik GBK ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.